kedai makan kami di Mekah, Zawakah Asia. Saya berada di dapur saya ini bersama dengan tim. Ada Mak Fauzi, ada ramailah 2-3 orang. Alhamdulillah dah masak. Order yang masuk tiba-tiba macam-macam tuan-tuan. Ni saya nak jasa macam ni dah habis. Ni rumah yang sini, nasi goreng Cina. Nasi goreng Cina. Yang ni apa? Ini sate laham, sate daging. Ini sate dajas, sate ayam. Ini sate dajas lagi. Nah, sate dajas lagi. Ini noodle kuah kelia. Mi goreng. Ini sate dajas. Ya, ada banyak lagi. Alhamdulillah. Kalau tengok dari sini banyak lagi. Saya tak nak kata tim saya. Dan satu hari hampir 60 kilo daging yang digunakan untuk kena potong, kena masak. Ini sate. Alhamdulillah. Di sana sekarang ni ada order untuk buat mi goreng Cina. Jadi banyaklah tuan-tuan. Okey. Alhamdulillah. Kedai kami di mana? Kedai kami depan train station sahaja. Depan train station di Mekah. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan kalau nak datang mudah saja. Tuan-tuan dapatkan location. Kalau daripada hotel Mekah, dapatkan location. Terus datang ke sini, bagi location tu ke teksi dan sebagainya. Dalam kalau musim-musim haji, musim-musim umrah yang peak, RM30 ke RM50 satu teksi. Dah bergantung dengan negotiation tuan-tuan lah. Dan sampai ke sini sebenarnya kita bukan sekadar ada makanan nasi musyakal seperti dapur yang kita famous di sini. Tapi bermacam lagi, macam saya tunjuk tadi, nasi goreng Cina, mi goreng Cina, nasi goreng dan macam-macam lagi alhamdulillah yang tuan-puan boleh dapatkan. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan yang nak support kami boleh, kita juga terima tuan-puan nak buat, contoh semalam ada order 265 bungkus agihan di Pasar Janariah. Alhamdulillah, terima kasih yang order untuk buat agihan di sana. Ya, tapi ini adalah untuk order di kedai sahaja kan. Dan alhamdulillah order di kedai pun berjalan dengan baik. Doa-doa kami tuan-puan, makin bertambah tim, makin bertambah staff. Moga-moga Allah berikan kelancaran semuanya insya-Allah taala. Zawakah Asia, restoran kami di Mekah. Alhamdulillah, moga-moga Allah beri kelancaran untuk tuan-puan yang buat haji. Saya ucapkan hajjah mabruran wa sa'yan masykuran insya-Allah taala. Moga haji mabrur, dan bagi mereka yang sedang menunggu untuk giliran haji, moga-moga adalah rezeki tuan-puan insya-Allah taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.